Bila kita nak hire orang ni, ada dua jenis kerja yang kita boleh bezakan. Okay, time ni sale awak adalah 30K. So time ni awak nak hire part time. Siapa tim part time yang awak nak hire, awak kena bezakan kerja susah dengan kerja penat. Apa beza antara dua kerja ni? Kerja susah maksudnya apa? Dia melibatkan otak, setuju tak? Dia melibatkan skill yang tinggi. Itu kerja susah. Tapi kalau kerja penat ni melibatkan apa? Yes, kudrat. Melibatkan kudrat. Awak nak terus hire kerja yang susah ke kerja yang penat? Jawapan dia kerja yang penat. Yang ni yang awak outsource. Outsource pula. Awak hire. Kerja yang penat ni awak kena, kerja yang susah ni kena buat sendiri. Tak ada option. Sebab ini kerja susah. Kalau awak bagi kerja susah ni kepada orang luar, biasanya takut tak jadi. Contohnya, bungkus parcel. Awak rasa macam, alamak, tak apalah saya bungkus parcel, biar sale orang buat. Tak jadi. Sebab itulah waktu ni, susah nak ganti live host. Memang kita je yang kena buat jadi live host apa semua tu. Sebab itulah kerja yang susah. Tapi kerja penat dia apa? Packing parcel, hantar ni, reply WhatsApp. Itu semua kerja penat. Ni aku hire je lah orang kat sini. So kalau duit awak limited, hire orang dekat kerja penat. Kerja susah ni maintain buat sendiri dulu.